Sasaki ni, this boy dia join a special class kan. Tak, dia kelas dia. So it says here the special class in musim bunga. Okay. Just sebab dia nak tengok Cik Ika dia. So that's why I didn't get that, because in the beginning dia macam, cikgu dia tak cikgu kawan Gucci dia dah berangan dengan cikgu kawan Gucci ni. Aku macam benda sial Mamat ni. Dia memang shock dengan cikgu dia lah. Then something happen. Tiba kelas dia kena segah by some random guy. Muhammad ni random gila. Muhammad ni ada pistol. Dia Mamat ni segar dah start crack student. So basically this whole story ni kan macam, if you believe you can tau. ni basically kan macam kan kalau motivational speaker macam, if you believe you can, that is you can do it kan. Cerita ni sebenarnya is the epitome of that sebenarnya. Tapi ni it only happens dalam cerita ni. Kau jangan ingat macam in real life pun boleh jadi macam ni.